Hadirin yang dihormati, majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Insinyur Ahmad Tajuddin Ali, Pengerusi SIRIM, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Madias Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia atau MOSTI, Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azhar Yahya, Ketua Setiausaha MOSTI dan juga Ahli Lembaga Pengarah SIRIM, rakan-rakan saya, ahli-ahli Lembaga Pengarah SIRIM, Yang Berbahagia Datuk Dr. Zainal Abidin Muhammad Yusof, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM. Kita ada 3 tetamu, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Yusof Sulaiman, Presiden dan Ketua Eksekutif MIT. Rakan saya Datuk Abdul Razak Majid, Pengurusi Suruhanjaya Tenaga, dan juga rakan saya juga Datuk Ahmad Asri Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB, para wakil-wakil daripada kementerian dan agensi, wakil daripada syarikat-syarikat dan organisasi, wakil-wakil media, para tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ilahi kerana diberi kesempatan dan kesihatan untuk bersama-sama di Majlis SIRIM Industri 2016 pada malam ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi datang memeriahkan Majlis SIRIM Industri 2016 ini yang bertemakan memangkin perniagaan, mempertingkatkan kualiti kehidupan. Saya ucapkan selamat datang kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Madias Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, yang sudi menerima jemputan kami untuk menyempurnakan majlis pada malam ini dan meraihkan semua penerima anugerah persijilan dan pengiktirafan pada malam ini. Di samping merapatkan lagi hubungan antara SIRIM dengan industri dan agensi-agensi kerajaan, majlis ini juga diharap dapat memupuk dan mempertingkatkan kesedaran di kalangan industri dan syarikat tempatan mengenai pentingnya kualiti dalam penghasilan produk demi meraih kepercayaan pengguna dan dengan itu membantu para pengusaha menembusi pasaran di dalam dan di luar negara. Para hadirin yang saya hormati sekalian, SIRIM adalah sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Malaysia dengan 6 buah anak syarikat yang aktivitinya tertumpu kepada inisiatif untuk meningkat daya saing industri melalui khidmat pengujian produk, jaminan kualiti dan persijilan, di samping khidmat penyelidikan teknologi dan inovasi serta usaha-usaha pengkomersialan hasil-hasil penyelidikan. Kami gabungkan pelbagai jenis perkhidmatan di bawah satu bumbung, menggembling kepakaran dalam pelbagai bidang yang saya sebutkan tadi, iaitu pengujian produk, persijilan kualiti di samping khidmat sokongan pembangunan teknologi dan inovasi dengan mengamalkan pendekatan berteraskan bisnes untuk meningkatkan kecekapan perniagaan. Melalui kerjasama strategik dengan beberapa institusi penyelidikan ternama, terutama contoh dengan Fraunhofer Institute dari Jerman, program teknologi audit SIRIM
membantu industri meneroka potensi, menambah baik aplikasi teknologi melalui mekanisasi, otomasi dan peningkatan proses, di samping mengenal pasti bidang-bidang R&D yang akan menguntungkan mereka di dalam jangka masa panjang. Yang Berhormat Menteri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bidang persijilan, pengujian dan pemeriksaan ataupun certification, testing and inspection, saya berbangga dengan pencapaian anak syarikat pertama SIRIM, iaitu SIRIM QAS International. Syarikat ini telah menunjukkan perkembangan yang begitu memberangsangkan sejak 20 tahun penubuhannya dan telah menjadi badan persijilan dan pengujian yang disegani di dalam dan di luar negara. Bermula dengan menawarkan satu skim persijilan sahaja, iaitu sejak penubuhan SIRIM pada awal tahun 70-an, iaitu skim persijilan produk yang bermula dengan persijilan topi keleda berdasarkan standard Malaysia pertama, iaitu MS1. Skim ini telah berkembang dan kini merangkumi peralatan elektrik, barangan perindustrian dan juga barangan konsumer. Dengan pengenalan sistem pengurusan kualiti ISO 9001 pada awal tahun 90-an, skim persijilan SIRIM telah berkembang dengan pesatnya dan kini melalui SIRIM QAS International, kami menawarkan lebih daripada 20 jenis skim persijilan sistem pengurusan, termasuklah skim persijilan Lestari, iaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, skim persijilan sistem pengurusan kesinambungan perniagaan, Business Continuity, iaitu ISO 22301, dan skim persijilan sistem pengurusan aset berteraskan ISO 55001, 55001. Pada malam ini, kita akan menyaksikan pelancaran satu lagi skim baru yang akan ditawarkan oleh SIRIM QAS International dan insya-Allah ini akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri nanti. Pada malam ini juga, saya ingin memaklumkan bahawa kami juga akan mengembangkan fasiliti pengujian pada tahun hadapan. Melalui mandat di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan peruntukan sebanyak 9 juta ringgit, SIRIM diberi kepercayaan untuk menubuhkan sebuah makmal pengujian sistem brake dan komponennya bagi kenderaan bermotor di bawah 5 tan beratnya. Anak syarikat SIRIM Berhad, iaitu SIRIM QAS International, sebagai badan persijilan dan pengujian akan memastikan sistem brake ini mematuhi standard MS 1164. Fasiliti pengujian sistem brake akan ditubuhkan pada awal tahun hadapan, akan dapat menyokong aktiviti persijilan di Malaysia, khususnya bagi sistem brake dan brake products. Sehubungan dengan itu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Malaysia Industry Government Group for High Technology ataupun MIGHT, kepada Datuk Dr. Muhammad Yusof Selaman sendiri di atas kepercayaan yang diberi kepada SIRIM dalam membangunkan makmal pengujian baru yang akan dilancarkan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, patah tumbuh, hilang berganti. Pada malam ini dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada mantan pengarah urusan SIRIM QAS International, iaitu Puan Hajah Khalidah Mustafa,
yang telah bersara baru-baru ini dari perkhidmatan dengan SIRIM. Beliau memulakan perkhidmatan kerajaan dengan SIRIM dan pencen dengan SIRIM. Itu berapa lama beliau bertugas dengan SIRIM. Dan seperti mana saya sebut tadi, patah tumbuh hilang berganti. Lanjutan dari itu, SIRIM telah melantik Encik Ahmad Azanuddin Saleh selaku pengarah urusan SIRIM QAS International yang baru. Cik Ahmad Azanuddin, dia duduk di meja tu. Ya. So we welcome him and we wish him all the best. He hates the most exciting part of SIRIM, maybe the most, at the moment, profitable part, and we hope he will make it even more successful and more profitable, contributing to SIRIM's overall success. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua syarikat dan organisasi yang telah berjaya mendapat persijilan dan pengiktirafan pada tahun ini yang akan disampaikan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Madius Tangau kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini selaku tetamu kehormat. Akhir sekali, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada semua mereka yang telah terlibat menggembling tenaga untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri.